Tokoh Malhijrah peringkat kebangsaan. Kita menyaksikan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah dianugerahkan Tokoh Malhijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1442 Hijrah. Sesungguhnya pemilihan kedua-dua tokoh tersebut dibuat atas asas pertimbangan dan sumbangan besar mereka dalam memartabatkan Islam di peringkat nasional dan global yang diiktiraf oleh pelbagai pihak di peringkat tempatan dan antarabangsa. Patik juga baru menerima maklum balas Syekhul Azhar yang amat gembira, terharu dan menjunjung kasih atas titah perkenan tuanku bagi penggunaan anugerah ini. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia atas penghormatan yang telah diberikan ini.